di sini. Sebenarnya berapa lama ambil masa untuk derma darah? Okey, untuk derma darah saja biasa untuk complete one pack 5 ke 10 minit. 5 ke 10 minit. 10 minit saja. Tapi kadang-kadang ada juga mengambil masa lebih daripada 10 minit. Okey. Kebanyakannya 5 ke 10 minit lah. Oh, 5 ke 10 minit. Betul. So bila penuh, kita akan simpan di mana darah ni? Okey, bila penuh, kita akan pergi ke meja sana. Dia akan ada buat proses clipping dengan striping. Okey, dan kita akan letak dalam Eskimo. Kita ada Memastikan betul, kita ada ais dan juga local untuk kita maintain suhu. So apakah kriteria yang boleh membuatkan seorang tu menderma darah, Puan? Okey, yang first kali penderma kenalah sihat. Okey, berat kena 45 ke atas. 45 ke atas. Okey, dan berusia 17 tahun ke atas. Kena pakai baldi kalau ni. Boleh kan? Dan penderma kena makan dahulu. At least dulu. Makan dahulu. Tak boleh makan ringan-ringan, at least heavy breakfast lah. Kena makan berat. Nasi lah. Kalau roti, biskut tu biasa doktor akan suruh makan sekali lagi. Okey, dan rehat secukupnya, tidur lebih 5 jam. 5 jam lah. So kalau contoh kalau ada orang ada penyakit kronik, contoh jantung, tak boleh lah. Okay. Kalau bagaimana dengan perempuan, ibu-ibu yang mengandung, ibu-ibu yang menyusu ataupun ibu yang datang bulan? Okey, kalau ibu yang mengandung memang tak boleh. Ibu yang baru melahirkan anak biasa 6 bulan selepas tu baru boleh menderma darah. Bagi yang menyusukan badan, kalau fully breastfeed kita tak saja kita takut nanti kualiti susu turun. Okey, kalau bagi yang perempuan biasanya hari kelima baru kita terima. Okey, pastikan dia punya menses tak happy dan juga kita check iron level dia okey. Lebih daripada 12.5 untuk perempuan, 13.5 untuk lelaki. So apa kata-kata Puan kepada staf BSN untuk datang untuk derma darah dekat sini? Datang derma darah bantu kami, saudara negara dan juga bantu rakyat Malaysia yang lain. Okey, terima kasih Puan. Tak nak fokus dulu. Banyak orang. Tak. Saya